dibuka peluang bagaimana pengurusi buat pengesyuran. Katakanlah ada soal. Tapi bukanlah soal buka peluang soalan ni membuktikan kata yang menjawab ni pandai. Bukan. Kalau tak faham yang saya cakap tadi, insya-Allah boleh beri faham. Dan kalau yang lain tu, kalau ada maklumat, ada ilmu pada saya boleh beri jawab faham. Kalau tak ada, saya nak jawab kata tak tahu. Boleh jawab juga, insya-Allah taala jawab kata tak tahu. Silakan. Boleh. Tapi saya nak minta ada terjemah kan, terjemah saya tak faham. Ya. Tak ada soal besar lagi, tak ada. Tak dengar. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya dalam 2-3 soalan. Ya. Pasal sifat Allah tu, ada seorang tu saya baca, ada orang kata sifat Allah tu tangan, ada macam tangan tapi bukan seperti tangan manusia, tangan yang selayak dengannya, jisim yang selayak dengannya, mata yang selayak dengannya. Yang kedua, pembelajaran tauhid pada tiga jenis macam uluhiyah, ruhiyah dan asma wa sifat tu adalah itu sebenarnya tauhid kaum salaf. Apa? Pembagian tauhid pada tiga. Uluhiyah, ruhiyah dan asma wa sifat itu adalah, adakah itu bagian daripada tauhid sebenar kaum salaf? Yang ketiga, dengan hadis jariyah itu, apa hukumnya orang yang mengajar tapi dia terbalik dalam menerangkan hadis itu? Dia kata hadis itu jariyah itu dari Rasulullah, aina Allah, dan Rasulullah yang menjawab seperti sama, seperti balik. Terima kasih kepada yang soal. Satu nak ada lagi tak? Ada lagi soal. Kita hitung dulu. Kalau ada boleh kita nak ringkas. Kalau tak itu, kita tuai satu lagi. Tak ada. Terima kasih kepada yang bertanya. Soalan pertamanya berhubung kait bertalian dengan sifat Allah yang dikatakan dengan ia datangnya. Soalannya ada satu pihak, satu pendapat kata tangan bukan seperti tangan makhluk. Adakah kata itu betul? Gitu kan? Betul ataupun di dalam futurah, di dalam bahaya lagi, atau boleh daftar lagi. Jisim tidak seperti segala jisim. Kalau orang mengaji di dalam nahum dia panggil. Kalau belajar dalam nahum,
tangan bukan dengan mana anggota. Tangan tak seperti segala tangan. Dia panggil apa kata yang mahallalahu minal i'rab. Kata yang tak boleh nak i'rab. Bila tak boleh nak i'rab, kata yang tak faham, yang tak erti. Kata yang susu pucuk, yakni kata yang tak betul dan salah lagi. Apa arti tangan tak seperti segala tangan? Kita soal satu lagi. Tangan tidak seperti segala tangan itu apa? Apa arti dia? Tak apa. La mahallalahu minal i'rab. Nak i'rab tak boleh, tak apa. Yang berkata sendiri pun tak faham juga. Kalau kita tanya dia, apa arti tangan tak seperti segala tangan? Cuba kita soal dia. Saya dah baca sendiri pun. Balik yang mengata dia tak beri keterangan yang lebih lanjut lagi. Dia panggil terima perkataan itu, kataan untuk nak melindungi kesalahan dia, nak susuk tajsim dia, nak susuk kata dia tajsim itu saja. Hakikat tangan anggota bagi Allah, yang ialah anggota Allah ini tak seperti anggota manusia dengan bahawa ada 5 jari, tapi memang kira Allah ada tangan bermakna anggota. Itu hakikat dia, tapi dia tidak mensorehkan. Kalaulah dia kata tangan sifat, kalau kata tangan sifat, dua arti dia. Satu, dia tak faham makna tangan, dia tak faham makna sifat. Yang kedua, dia sudah takwil yang dia sendiri kata takwil itu haram dan bid'ah. Tangan dengan makna sifat, ini dia panggil takwil. Di manakah tangan dengan makna sifat? Hak hakiki. Makna hakiki tangan adakah sifat? Saya nak tanya adik-adik. Adik sini belajar ke Usuluddin? Belajar ke duduk depan? Habis tu orang Melayu dia takut nak duduk depan. Dia takut kena tanya. Tangan sifat ke apa? Tangan. Makna hakiki tangan sifat ke apa? Cuba jawab. Tangan dia panggil juzuk zat. Dia panggil zat lah. Dia panggil satu juzuk pada zat. Mula di kepala sampai kaki ke semua ni dia panggil zat. Satu-satu ni dia panggil juzuk zat. Tangan juzuk zat bukan sifat. Kalau dia kata tangan makna sifat, itu dia takwil jauh daripada bahasa Arab. Bahasa Arab hak dia faham. Tak betul, itu takwil. Kita tak faham makna sifat. Adapun kita orang ahli sunnah wal jamaah, tangan dengan makna sifat, tangan dengan makna qudrah, tangan dengan makna quwwah, itu terus dia betul tak? Tangan bukan sifat. Itu salah. Salah kalau tangan dengan makna tangan dengan makna sifat bukan. Bukan terjemah jadun dengan mana tangan itu pun salah dah, silap dah. Tak betul dah. Salah lah, mana tak lepas daripada bahaya. Tangan tak seperti tangan, duduk di dalam kata Allah ada anggota lagi, duduk di dalam bahaya lagi, duduk di dalam tajsim lagi. Duduk dalam tajsim. Cumanya ada ulama kita dengan cara halus, dengan cara orang panggil bil mau'izatil hasanah tu, dia tak hukum kufur orang kata lagu tu. Kerana apa? Tak boleh faham hak sungguh hak dia tu. Tak boleh faham hak sungguh apa tangan bukan segala tangan. Boleh jadi dia kata tangan bukan makna tangan. Boleh jadi tangan anggota. Syubhah diri dia sendiri. Kita nak hukum kufur tak boleh kerana tak cerak tu. Tak boleh kita hukum kufur dia.
Cuma salah tetap salah. Lepas tu dia tak erti kita nak hukum tanah, dia tak erti. Dia